selamat datang ke podcast istimewa sempena Chinese New Year. Kalau dengar bunyi mercun, nampak buah limau, you know it. CNY is here. Hai, nama saya Azlin, saya di Culture and Talent Management Department. Saya akan menjadi host anda untuk hari ini. Hari ini kita akan kupaskan satu warisan yang sangat unik, kaya dengan sejarah dan dekat dengan identiti Malaysia. Podcast kita hari ini bertajuk Lauk, Pauk dan Adat Menelusuri Akar CNY Baba Nyonya. So get comfortable, relax and explore the culture together. Untuk episod ini, saya tak bersendirian. Kita ada seorang tetamu jemputan yang sangat istimewa. Bukan saja dari sudut kepimpinan tetapi juga dari segi pengalaman dan perspektif budaya. Izinkan saya memperkenalkan Mr. Robin, Head of Division Business Development and Strategy Division. Mr. Robin, terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan saya hari ini. It's a pleasure to have you at our podcast today. Thank you for inviting me. Yeah. Mr. Robin, bila kita bercakap tentang Baba Nyonya dan sambutan Tahun Baru Cina, kita sebenarnya bercakap tentang lebih dari sekadar Tahun Baru Cina. Okay? Kita ada adat juga kat dalam tu. Okay. Dia melibatkan adat, nilai rasmi, lauk pauk pun different kan. So mungkin Mr. Robin boleh explainkan dekat kawan-kawan kita kat luar sana, what is the different kalau kita sambut Chinese New Year dalam adat Baba Nyonya? Okey. Sebelum saya masuk ke menjawab soalan Cik Azlin, saya ingin bagi penerangan sikit tentang Baba dan Nyonya ni. Baba dan Nyonya ni atau kita panggil Cina peranakan yang dikaitkan lebih daripada dari abad ke-15 di mana perkahwinan campur atau asimilasi pedagang-pedagang Cina dengan wanita tempatan seperti Melayu, Jawa atau Siam. So daripada gabungan tu kita dapat satu komuniti yang unik lah yang kita panggil Baba dan Nyonya ni. Yang Baba ni lelaki, yang Nyonya ni perempuan. Di mana kita mempunyai budaya tersendiri dan diasimilasikan dengan budaya tempatan. Itu yang uniknya. Okay. So, kalau Chinese New Year, kita ada spesifik makanan jugalah kan. Betul. Macam raya kita ada rendang, kita ada ketupat. Kalau Chinese New Year kita ada apa? Okey, untuk komuniti Baba dan Nyonya ni, Chinese New Year ni atau kita panggil Tahun Baru Cina. Untuk ni kita punya bahasa yang tersendiri, campuran bahasa Melayu dan juga bahasa dialek Hokkien. So kita ada bahasa tersendiri dan kita panggil Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina ni adalah hari yang sangat-sangat dinantikan lah. Nak lagi kalau yang anak-anak kecil, budak-budak kecil tu. So lauk pauk tu memanglah semua orang akan tertunggu-tunggu lauk pauk tu. Kita mempunyai lauk pauk yang istimewa lain daripada kalau pergi Chinese New Year rumah Cina lain. Tahun baru rumah orang Nyonya atau orang Baba ni lain. Kita punya lauk seperti asam buah keluak, ayam buah keluak, itik tim, acar Nyonya, lauk pongteh. Lauk-lauk ni adalah gabungan lah. Banyakkan ingredient dia daripada tempatan dan dicampurkan jadi satu lauk pauk yang istimewa. Okay, macam Mr. Robin cakap lauk pongteh tadi kan. It's something new for me and I believe something new juga untuk kawan-kawan kita kat luar sana. So maybe Mr. Robin boleh explain further dia lauk yang macam mana, dia buat macam mana. Okay, yang paling digemari sekali ialah di antaranya ialah ayam buah keluak dan pongteh. Disebut pongteh tadi, pongteh ni adalah satu makanan yang selalunya dimasak dengan ayam. Ingredient dia atau bahan-bahannya simple aja. Kita ada kisar bawang putih, bawang merah dengan tauco. Ditumis, dicampur dengan kicap pekat, akan jadi pongteh lah. Itu memang kegemaran dan selalunya pongteh ni makan tidak bersendirian. Dia kena makan dengan nasi dan juga sambal belacan. Itu lawan dia. Oh, Baba Nyonya pun suka sambal belacan. Kami memang sentiasa makan pedas dan sambal belacan salah satu sambal yang selalu kena ada. Okay, so Mr. Robin selalulah buat lauk-lauk ni? Ya, saya yang selalu masak kat rumah sebab saya suka memasak dan saya memang banyak belajar dengan mak saya.
Kalau saya panggil orang Nyonya, kita panggil Nyanya. Kita tak panggil mak atau mami, kita panggil Nyanya. So saya panggil mak saya Nyanya. Banyak saya belajar memasak daripada mak saya. Okay. So guys, this is the other side of Mr. Robin yang kita dapat tahu hari ni. Mr. Robin suka memasak. Selalu kita tengok Mr. Robin macam head of division je kan. Hari ni kita tahu Mr. Robin pandai memasak. Hobi, Yeah, okay. So selain daripada lauk pauk, how about the preparation? Preparation apa yang Mr. Robin selalu buat untuk menjelang Chinese New Year ni? Okey, Tahun Baru Cina ni salah satu preparation dia membeli bahan-bahan untuk masak sebelum Tahun Baru Cina, sebelum makan besar. Makan besar ni selalunya sebelum petang, kalau kita orang Nyonya panggil petang menembak. Maknanya dia petang sebelum raya tu. So petang tu lah nanti akan kemas rumah, preparation yang last kali lah, naikkan. Kalau selalu tengok Tahun Baru Cina ada kain merah dekat pintu. Itu salah satu preparation dan busy lah masak-masak, selalu dekat dapur masak, tu preparation dia. Then pada pagi raya tu di mana kita kena macam adat orang Melayu sikit lah, kita akan minta orang tua kita duduk dan kita macam minta kampunan dengan dia lah. Macam tu. Okay, so kalau Chinese New Year, orang akan pakai Cheongsam. Okay. Kalau Baba Nyonya yang sambut Chinese New Year, pemakaian diorang macam mana? Okay, kalau pemakaian pula, dari segi pemakaian, yang Nyonya ni unik sikit. Pemakaian Nyonya ni selalunya kebaya, kain batik dan juga kasut manik. Kasut manik tu itu adalah satu uniknya Nyonya-Nyonya ni lah. Itu pakaian yang memang tak boleh dipisahkan. Kebaya yang disulam tu, kain batik, gabungannya dengan kasut manik, kena pakai kerosang. Kerosang tahu kan kerosang? Dipakai kerosang. So until today still ada mengekalkan lah budaya-budaya pakai kebaya on Chinese New Year? Semestinya. Sebab selalu pakaian ni ada yang pakai masa Tahun Baru Cina dan yang kerap dipakai masa keramaian perkahwinan lah. Faham? Okay, Mr. Robin, kita dah cakap pasal baju untuk perempuan. How about guys? Guys, kalau dulunya kita pakai baju lebih bersamaan macam pakaian pedagang Cina lah. Tapi di masa sekarang, zaman sekarang ni pakai biasa. Selalu perempuan ni lebih elaborate lah. Yang lelaki ni akan pakai biasa lah. Mungkin pakai baju yang simple, tapi mesti baru. Tahun Baru Cina ni adat dia kena pakai baju baru. Okay. So nanti maybe Mr. Robin boleh share dengan saya boleh share dengan kawan-kawan kita macam mana pemakaian Mr. Robin masa CNY. Boleh ke Mr. Robin? Boleh. Okay. Tak jadi masalah. Okay, Mr. Robin. Okay, before we end our session for today, I would like to thank you for your very informative cerita pasal ayam pongteh, pasal pemakaian, pasal adat preparation semua ni. Okay, so daripada sini kita tahu Baba Nyonya ni dia bukan sekadar adat je, dia lebih daripada tu. Okay, so dia tentang keluarga, warisan dan dia ada satu identiti dia sendiri. Okay, so semoga Tahun Baru Cina ni membawa rezeki yang berpanjangan, kesihatan yang baik, hubungan yang lebih erat di rumah dan juga di tempat kerja. So before we end our session, maybe Mr. Robin boleh bagi sepatah dua kata and ucapan untuk kawan-kawan kita yang kat luar sana yang sambut juga Chinese New Year dengan kita. Terima kasih kerana having me here today. Saya ingin mengambil kesempatan kat sini mengucapkan selamat Tahun Baru Cina dan juga selamat bercuti kepada yang akan bercuti pada waktu itu dan please enjoy the tradisi yang unik, tak dapat di mana-mana, hanya di Malaysia, tradisi Baba dan Nyonya. Terima kasih. Okay, terima kasih semua. Saya Azlin daripada Culture and Talent Management bersama tetamu jemputan kita Mr. Robin. Kiong Hing Huat Chai dan selamat Tahun Baru Cina kepada semua. Bye.